Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini ada berlaku kemalangan di Retak Air Berteh. Retak Air Berteh, Retak ni iaitu retak pak sungai berdemo duk main longkang, iaitu berlaku tu kereta sebuah motor sebuah. Iaitu berlaku lebih kurang dalam pukul 5 lebih tu lah. Maka mati seorang dia. Motor dulu, lepas tu baru kereta. Pak motor tu mati, bunyi kata orang belah lek kahwin deh, tapi tak cerak kapung-kapung. Ni iaitu retak utuh deh. Iaitu tempat berlaku retak Air Berteh, Tabun Campur, Ampere Cenek, Jawab Narativa deh. Masya-Allah deh. Kita kuasa dan kuasa cai deh. Nak orang mati, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni belah lek belakang dia. Ni kawasan retak. Dia utuh berlaku lebih kurang dalam pukul 5 lah. Harap maklum. Tapi orang belah lek kasen tu, belah lek kahwin nak mari boleh lagi, tapi ada talat mari ikut belah lek farm. Sekat tu saja, sekian wassalam.